Baru pasang. Pasang sebelah tu. Okay, macam kat tepi ni ada macam ruang sikit masukkan. Tarik je. Dan juga sini pun boleh. Macam ni ada pin ni kan. Ada pin 1, 2 ni. Sini ni kaki ni. Mana lubang kat bawah ni. Maknanya kata kedudukan ni dia macam ni. Memang tegak. Lepas tu dah masuk baru kita pusingkan dia. Okay, masuk sini. Nampak masuk tu kita pusing je. Kalau tak pusing nanti dia terkeluar. So kita pusingkan dia supaya dia melekat dia nampak. Dah, maknanya dah settle yang tu. Dan kita masukkan cocok samakan dengan dia punya LED ni. Positif, negatif, merah, hitam. Tu bila. Kalau macam tu padam tengah kan. Itu yang mudah je. Yang macam ni selit lah. Kalau ada set ni ada rasa memang ada double side tape ni. Yelah. Kalau boleh tambah lah. Biasanya untuk ni malah nak tambah. Selit je ni lah. Mana tempat boleh selit. Boleh selit sini tengok. Muat tak buat dah. Macam ni lah selit. Jadi keluar kan. Atas. Apa yang keluar je ni. Cuma dia tak tak keseluruhan lah sebab besar sangat saiz tu. Tapi cara nak pasang dia memang macam tu. Mudah, simple. Okay, lepas beberapa adjustment dapat macam ni lah. Yang paling terbaik pun keadaan macam ni. Yang ni kalau original. Kalau yang ni ni terang je. Okay. Bye guys. Tengok bini saya. Bini saya ni kau hidung. Senyum. Peace. Itu bini.